Memasukkan bullets. Mula-mula kita tambah sekeping slide baru ke dalam fail persembahan. Kita hanya perlu gerakkan petunjuk tertikus ke butang ikon New Slide dan klik padanya. Di dalam slide baru, kita boleh lihat bahawa terdapat bullets yang telah ada di dalam word frame. Maka kita boleh type teks tulisan di dalam word frame. Selepas itu, klik butang Enter di papan kekunci dan bullets akan kekal muncul di dalam word frame. Jika kita ingin mengubah layout slide kepada layout yang lain, bullets masih ada di dalam word frame untuk layout yang berlainan. Jika kita telah memasukkan teks tulisan di dalam word frame, tetapi ia tidak mengandungi bullets di depan teks tulisan itu, kita boleh mengikuti langkah berikut. Pertama, highlightkan bahagian ayat atau teks yang ingin ditambah bullets. Kemudian gerakkan petunjuk tertikus ke butang ikon bullets di dalam formatting toolbar dan klik padanya. Dengan itu, jenis bullet akan dipaparkan di dalam dialog box pada skrin. Pilih dan klik pada bullets yang kita inginkan. Maka bullet itu akan muncul di dalam word frame. Inilah cara untuk memasukkan dan menetapkan bullets.